Kerajaan Perak akan mempertingkat pemantauan banjir di daerah Taiping, Krian, Larut Matang dan Selama serta Manjung susulan monsun timur laut MTL yang dijangka bermula November ini hingga Mac depan. Exco Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan cerun berisiko juga akan dipertingkat di sepanjang laluan Greek Jeli dan Simpang Pulai Blue Valley. Di situ pernah berlaku acap kali. Jadi kalau berlaku MTL ini, dia juga akan terdedah pada robakan yang lebih besar pada itu. Jadi JKR bersama-sama dengan syarikat konsesi berlatih, mereka akan berikan perhatian lebih di 3 bulan MTL itu sendiri. Supaya tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan akan roboh atau berlaku rebak yang besar. Jadi itu mereka buat dan mereka tambah pemantauan dalam musim MTL itu sendiri. Untuk cerun dia ada syarikat konsesi sendiri, kita utama. Ya, dia ada syarikat lain untuk atasi masalah cerun yang rebak saja. Itu utama nama dia. Ya. Menurut Datuk Seri Muhammad Nizar, pemantauan cerun telah dibuat oleh Jabatan Kerja Raya JKR sejak bulan lalu. Selain itu, katanya agensi berkaitan termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan pihak berkuasa tempatan PBT telah diarah menyelenggara longkang supaya sistem saliran berjalan lancar. Dalam masa sama, katanya, kerajaan negeri turut mengarahkan cuti pegawai-pegawai tertentu dibekukan semasa musim MTL bagi memastikan semua agensi berkaitan dapat bertindak segera jika berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Datuk Seri Muhammad Nizar berkata demikian kepada media selepas program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR bagi kesiapsiagaan MTL anjuran JKR Perak di FT 001 Jalan Ipoh, Tanjung Malim di Simpang Pulai.